Yang saya nak fokuskan adalah spider reward. Apa yang perlu awak tengok, macam mana awak nak bayar, macam mana awak nak dapat. Macam itulah. InsyaAllah. Ni dalam token poket saya sendiri, saya punya. Saya buka. Okey. Masuk ke origin. So kita nak masuk origin Masuk origin, tekan dekat favorite kan. Kita dah ada dekat favorite, tekan saja masuk. Okay, bila dah masuk ke sini, kita nak tengok kita punya spider reward, kita buka tekan menu. Tekan menu, kita pergi ke invite. Dekat sini kita boleh ambil juga referral link kita lah, sign in by wallet. Sign in by wallet mana masuk password lah. Okay, masukkan password. Okay, kat sini awak akan nampak kat sini paparan yang pertama saya tunjuk awak. Number of wallet node ni adalah 9 untuk saya. Masuk 9 wallet of node ni adalah 9 orang level 1 direct sponsor saya. 9 orang telah melepasi syarat minima stake 100 USD, anggaran RM400 lah. So current stake adalah 220 tu adalah nilai stake saya setakat ni, termasuk dekat pledge yang kita beli energy tu, termasuk dekat apa-apa semua dia masukkan kat sini current stake, because yang kat pledge tu pun kita dapat staking punya passive income, betul? Okey, minimum stake ni adalah minimum stake 16.666 ni adalah jumlah minima coin LGNS setara dengan 100 USD buat masa ni adalah 16 coin. Faham? Dia akan berubah-ubah, kalau harga naik dia akan kurang lagi lah, susut lagi. Spider web reward macam saya nampak 1.94 ni adalah jumlah terkumpul berapa kali kan? 6 kali tak? 6 kali 2 hari punya. Okey. Energy adalah 0.20 ni energy yang kita beli untuk tarik keluar dia pergi turbine. Agak yang mana ada spider reward dah pernah buat, dia faham. Okey, referral kita adalah siapa penaja kita yang atas ni. Referral link adalah referral link tajaan kita untuk kita bagi kat kawan. And then direct push notification ni 14. Ni yang saya cakap tadi, direct sponsor saya 14 orang, tapi 9 saja tadi yang ke atas yang layak dapat reward level 1. Team member keseluruhan yang ada dekat semua 14 kaki saya, inilah team member saya, 148 orang, bawah 14 orang ni. Okey. Total stake adalah semua, total stake 148 orang ni 8,352,000 koin LGNS dengan aset anggaran 51,853 USD. 200,000 lebih 200,000 ringgit lah. Okey, ni tadi level 1. Kat sini invitation list ni dia cuma paparkan kita level 1 saja. Direct sponsor saya, macam saya tadi ada 14 orang. So dia akan tunjuklah 14 orang kat sini. So kat sini adalah sedarai kamu-kamu semua. Kan? And then my reward ni, inilah spider reward awak yang awak dapat setiap 8 jam. Awak nampak kan nilai dia bertambah, kurang, tambah, kurang. Semua bergantung kepada nilai stake semasa kamu semua. Orang yang 114 orang tu, total dia bagilah spider reward kat saya ni. Saya layak sampai level berapa? Sebab kelayakan ada. Ada kelayakan. Awak nak dapat, macam contoh awak sendiri nak dapat untuk level 1, awak sendiri kena ada 100 USD. Awak nak layak untuk level 2, awak kena ada stake minima 300 USD, untuk level 3 500 USD, untuk level 4 800 USD, untuk level 5 1200 USD. Macam tu. Dia ada. Awak nanti tengok table dia. Saya ada bagi table tu. Kalau tak tahu table tu kat mana, minta saya, nanti saya bagi table dengan kerusi saya. Okey Okey, kat sini sajalah yang saya nak terangkan. Inilah spider reward kita. Kita tengok dekat bahagian invitation. Okey setiap kali awak taja orang, pastikan referral ni adalah awak punya. Kalau kosong tu maknanya tak betul lah awak taja tu. Okey Okey, balik semula ke tempat stake. Tadi ada juga saya nampak pertanyaan stake ni yang kita selalu tekan untuk stake. Betul? Yang selalu kita tekan untuk stake ni, nilai stake saya. Okey, 214. Okey. Dekat sini bawah ni kita nampak kontrak. Inilah kontrak yang kita akan dapat setiap 8 jam. Dia paparkan kat sini. Dia berubah setiap 8 jam. Okey, yang pertama unstake balance ni kosong. Kenapa kosong? Dalam LGNS kita token pocket saya tak ada duit. Tak ada LGNS. Jadi dia tulis kosong. Stake balance yang sekarang tengah stake 214. Yang warm up balance ni maksudnya kosong kan? Maknanya tidak ada deposit baru berlaku. Yang dikunci, tidak ada. Kalau ada deposit baru dia akan kunci kat sini. Okey, next reward amount ni, inilah yang awak akan dapat setiap 8 jam passive income awak. Saya punya nilai 214, kita akan dapat 0.4325 coin LGNS dan dia hantar ke dalam smart contract as LGNS di token pocket. Dia hantar terus. Dia kira di sini. Okey, next reward yield ni adalah persen keuntungan passive income awak, APY awak untuk setiap 8 jam. Inilah dia dah kira-kirakan setiap 8 jam, itulah nilai 0.4325 coin awak dapat daripada nilai 0.2016% yield.
Okay, ROI untuk 5 hari ROI untuk 5 hari macam mana dia dapat? Next reward yield tu dia kalikan dengan 3, dia kali dengan 5, dapatlah 3.06. Agak-agak faham tak lagi? So kalau awak nak tengok berapa awak dapat dengan invest awak RM100, awak tengoklah dekat next reward yield, next reward amount. Tu yang awak akan dapat setiap 8 jam. Dia akan hantar terus ke LJNS di Token Pocket. Origin tidak pegang aset awak. Itu saja saya nak bagi tahu, insya-Allah. Okey harap faham Okey, nak balik semula ke Token Pocket, tekan pangkal atas ni, cari aset yang bawah ni, terus pergi ke Token Pocket. Okey, nilai reward yang awak dapat setiap 8 jam dia akan hantar ke SLJNS, smart contract. Tidak ada transaction hash sebab 100% blockchain. Terima kasih.